Menjunjung kasih Tuanku. Kurniaan santapan petang ini adalah manifestasi kasih ke bawah budi yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku, seorang Chancellor yang bukan sahaja penaung institusi ilmu, bahkan seorang intelektual yang menjadi sumber ilham dan inspirasi kepada generasi pewaris negara. UTM bukan sekadar institusi ilmu bagi kami. Ia merupakan rumah kedua kami. Di sinilah kami dibimbing, dilindungi dan juga diraikan. Kebajikan kami sentiasa diutamakan dan potensi kami sentiasa digilam. Kami disediakan dengan ruang, peluang dan sokongan untuk berkembang, bukan sahaja sebagai pelajar tetapi sebagai insan yang bersedia menyumbang kepada dunia.